bersama isteri saya telah buat satu laporan polis di Bukit Aman terhadap pegawai penyiasat yang bernama Inspektor Fergie Anak Dim. Laporan terhadap inspektor tersebut di bahagian tata tertib. Saya rasa bahawa penyiasatan yang dilakukan tidak telus dan tidak berprofesional. Pegawai penyiasat telah memohon saya menarik balik laporan polis yang saya buat pada 29 bulan 8 di Taman Universiti. Saya telah menerima gambar pegawai penyiasat tersebut yang telah bergambar dengan orang yang disyaki dalam keadaan mesra ketika suspek memberi keterangan semasa soal siasat. First kali memang saya hantar, tapi ucapan selamat je. Selamat, semoga beroleh rahmat di sana dan doa dimakbulkan. Sebab saya tahu dia tengah umrah. Saya dah cakap kat dia suruh stop. Tak takut ke buat macam ni semua kan. Tapi dia teruskan juga. Dia teruskan juga sebab saya teruja, saya memang minat dia. So saya macam terus layan lah. Sebab memang minat dia lah. Dan dia pandai pujuk dan dia romantik. Jadi saya macam saya memang teruja lah. Memang saya teruja.